Hi guys, this is me Aiman and welcome back to my YouTube channel Mas Grul. Hari ni bukan hari ni lah aku nak suruh. Yeah boy. Okay. Aku salah cakap tadi. Salah. Apa ni? Aku hari tu adalah rekod time bersihkan rumah kawan aku dengan tolong dia sikit lah. Lepas tu ada rekod sikit hari ke-7. Aku nak bagi korang tengok lah hari ke-7 macam mana dengan rekod yang klip-klip yang aku ada lah. Walaupun aku tak tahu nak cakap apa. Harap korang enjoy lah. Sebab aku baru ada masa nak edit ni. Just watching guys. Yang banyak komen sangat. Aku akan try guna edit cara baru lah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saksikan video ni. A few moments later. Weh, rumah baru Akmal. Woo! Lupa maghrib. Ya Aboy. Kabur. Tuan rumah. Terbaik. Hush. Ini hari bersihkan rumah ha. Barang-barang belum letak lagi. Rumah baru dia. Dia dah select tinggalkan kita orang. Tahu-tahu dah duduk tempat jauh lah. Menjelajahi rumah Mal. Tak baik lah. Rakam tandas tak boleh. Mok dia hitam kan? Weh, kau tak tengok dia main. Tunjuk. Tangan. Ui. Macam mana Mal? Macam mana Mal? Macam ni kau dah. Macam mana? Mal, macam ni dalam take and break. Selalunya lah. Dia ni. Macam ni sial. Weh, muka ini. Weh, lain macam. Baru. A few moments later. Pukul 7 belum siap-siap lagi. Kau lepak zaman buat vlog. Habis Man. Mal kau yang suruh, bukan aku. Man kau masuk YouTube lah. Man suruh dulu buat vlog. Kau tengok. Man kau masuk YouTube. Vlog. Yeah boy. Okay guys, hari ni hari kedua guys. Imam dah pasal kapit getah. Apa Bik? Imam dah pasal kapit getah. Belum siap-siap lagi tau. A few moments later. Tengok kan berapa? 3 lagi. DYS 5. DYS 4 Ha? DYS 4 DYS 5 1. Okey. Sirap biasa 1. Sirap ais. Lagi Big. Apa? DYS juga. Berapa ni? 1 2 Lagi. Ni. Man kau? Lagi ya. Minum kan? Akmal bayar. Kita barang. Gila. Bia? Ha, kepala otak kau. TY je lah. Teo. Sikit ni. A few moments later.
macam mana guys dah tengok video tu kan. Video tu tak adalah best sangat sebab aku tak dapat nak nak ambil klip yang banyak sangat sebab orang gila kau nak ambil klip banyak sangat. Dia macam dapat sikit pun jadilah. Pada hari ke-7 tu pun best gila kalau korang pergi. Sumpah dapat dengar tap-tap. Oh yes, orang-orang sana dengan yang datang banyak dari sana. Meremang bulu rumah aku. Siap aku terus rakam demi korang. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mungkin ada video akan datang. Jangan lupa bye.